Apakah hukum seorang yang semayang tapi pergerakannya mendahului pergerakan imam? Orang yang semayang sengaja dulu daripada imam berdosa. Imam tengah rokok, dia akad dah kepala. Haram. Imam tak turun ni, dia turun dulu. Haram. Batal tak? Tidak batal dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dua rukun dulu pada imam, batal. Satu rukun dulu pada imam, haram, tidak batal. Imam tengah rokok ni, dia dulu. Sami Allah. Ada? Tiap-tiap kampung ada sekor tu. Tak amal. Kalau amal punah dunia. Memang ada. Jenis gaduh gitu. Faham? Dia nak kenal orang gini, akhirat kat gini, pala dia keldai. Kerana Nabi sebut dalam hadis, ala yaqabul ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himari yaumil qiyamah. Hendaklah kamu takut seorang itu yang suka mengangkat kepalanya dulu dari imam angkat kepala. Dia dulu angkat kepala. Faham lagi? Allah akan tukar kepalanya hari kiamat, kepala keldai. Jelas lagi?